Konten yang viral dan konten yang tak viral. Ada dua jenis konten yang ramai orang tersilap pandang. Konten yang viral, ada yang sihat, ada yang tak berapa sihat. Saya kategorikan konten yang viral sihat lebih penting daripada konten yang viral tapi tak berapa sihat. Apa beza antara kedua-duanya? Sebelum saya mulakan, saya nak sharekan kepada anda macam mana ramai orang kat luar sana dah mula buat konten tapi masih struggle dalam views, dalam engagement, dalam cara dia nak menyampaikan tu. Dia kadang-kadang tak confident dengan apa yang dia buat. Jadi kadang-kadang orang kat luar sana ni ataupun kita semualah mempunyai goal yang tertentu, tetapi kita hanya ada goal tapi kita tak ada sistem. Build the system untuk kita buat satu perkara tu tanpa melihat views. Sebab bila kita buat satu benda dengan membina sistem, kita tak kisah pun views tu rendah ke, tinggi ke, rendah ke, kita tak kisah. Yang penting kita faham tentang apa yang kita nak capai, sebab kita dah bina sistem tersebut. So beza antara goal dan juga sistem. Viral yang tak sihat ni, konten viral yang tak sihat ni normally adalah konten-konten yang hanya untuk viral saja. Contohlah ada satu kedai makan ni tengah viral, kita datang kedai tersebut, kita viralkan kedai tersebut. Itu adalah viral punya konten yang kita kira dia adalah tak sihat. Tapi kita nak buat satu konten yang viral tapi dia sihat. Dia adalah konten yang ada storytelling. Konten yang ada storytelling ni yang membantu kita untuk kita fahami bentuk story yang macam ni dan orang suka tonton kita buat story yang macam ni. Faham tak? So kita akan bergerak kat mana pun, story kita tu yang orang lihat, bukan konten viral tersebut. So ini antara perbezaan antara orang yang faham tentang storytelling dengan orang yang tak berapa faham tentang storytelling. Jadi hari ni saya nak sharekan 5 cara macam mana anda boleh buat storytelling yang power, dan guarantee kalau anda dapatkan 5 poin ini, anda confirm boleh buat konten storytelling yang lebih power. Dan saya percaya konten-konten anda akan consistently berada dalam satu sistem yang betul dan menjadi. Nombor 1, kita perlu ada satu nama dia hook, ataupun kita sebut dia sebagai 3 second rule. Inilah 3 second rule ni. Kenapa dia panggil 3 saat? Sebab dia adalah perkara yang kita nak stopkan orang daripada dia gerak. Okay? Bergerak maknanya dia scroll lah. So kita kena faham tentang hook. Apa yang sesuai untuk kita stopkan orang. Macam-macam hook mungkin kita boleh study lah. Semua hook tu penting. Semua hook. Okay, itu yang pertama. Kalau kita ada hook dalam video kita, kita boleh power dalam konten kita. Kalau kita tiba-tiba nak buat introduction, Assalamualaikum, selamat sejahtera, nama saya Faizal Nasir, saya berusia 25 tahun. Kita intro, itu bukan hook. Hook ni maknanya kita terus kepada point yang paling mahal untuk kita ceritakan dalam konten tu. Kalau kita nak ceritakan tentang rumah ni terbakar, rumah ni baru lepas terbakar, kita terus. Baru-baru ni ada satu rumah yang terbakar dekat Jalan Skudai. Macam tu. Itu ayat dia. Jangan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu semua tidak perlu. Nombor dua pula, dia berkaitan tentang sub hook. Kalau kamu pernah dengar, kalau anda semua pernah dengar, sub hook dia adalah sub kepada hook tadi. So bila kita cakap tentang storytelling, kita nak buat storytelling, kita tak nak buat konten viral saja. Ramai orang buat konten viral. Sebab tu bila kita tengok kat social media, kat phone kita, kita boleh bezakan orang yang buat konten viral saja ataupun dia tengah buat storytelling dalam video viral dia tu. So bila dia buat video viral, of course dia kena ada hook dan juga sub hook ni. Dan sub hook ni membantu hook tadi. Kalau dia cakap tempat ni baru-baru ni ada rumah terbakar dekat Jalan Skudai, tu hook dia lah, dia pakai hook tu. Okey, tak apa. Tapi dia kena ada sub hook untuk buatkan orang rasa apa ni? Dia sambung ayat dia dengan, contohlah ayat dia hook kan. Hook tu baru-baru ni ada rumah terbakar dekat Jalan Skudai. Dia sambung ayat dia, sub hook dia apa? Yang ramai lagi belum tahu tempat dia hilang satu apa tak ada. Ataupun yang ramai orang tak tahu rumah dia semua habis terbakar, tinggal sebarang kera. Tak ada tinggal apa-apa. Contohlah kan, kita kuatkan ayat yang kedua tu kepada hook tadi. So inilah hook. Sebab bila cakap storytelling kan, dia ada dua tau.
satu konteks, satu konflik. So bila kita nak buat apa-apa, kita kena kaitkan dengan konteks kita dengan konflik. Konflik kan dia, konflik. Dia macam satu dance, macam satu pergerakan. Bila kita tunjuk ni, kita gerak ke depan, tunjuk depan, belakang. Faham tak? Dia macam satu dance. So sebab tu saya kata content ni, bila kita buat content, kita buat satu idea untuk present ke orang penyiaran ni, dia benda yang menarik tau. Dia berkait rapat dengan seni lah sikit. Sekejap lagi saya sharekan pada penghujung video kali ni. Okay, itu yang pertama dan yang kedua, hook, dan nombor 2 ada sub hook. Yang ketiga, apa dan kenapa. Kita kaitkan apa dan kenapa. Bila kita cerita dalam poin-poin kita ni, kita kena selalu cakap apa yang berlaku. Baru-baru ni dalam pukul 3.30 petang sampai 4.30 petang ada pertandingan bola sepak dekat sini. Tapi tiba-tiba pada pukul 4.30 petang tu berlaku pergaduhan antara pasukan A dan pasukan B. Itu apa yang berlaku. Terus. Dan sambung dengan kenapa. Kenapa? Sebab pergaduhan tersebut sebab pergaduhan tersebut adalah disebabkan salah faham antara seorang pemain bernombor 9 dengan pemain yang bernombor 4 di dalam perang. Dan ketika itu menjadikan tegang sehingga kan perlawanan terpaksa diberhentikan. Sebab. So kita kaitkan. Jadi ayat tu akan jadi komplit. Kita tak payah cerita apa, kenapa, bagaimana, explanation detail, tak payah. 2 saja. Ini dah mencukupkan storytelling kita kepada orang. Ini yang ketiga. Dan yang keempat pula, yang ramai orang tak perasan, adalah re-hooking, ataupun kita hook balik benda yang pertama tadi, ataupun sesuatu yang orang expect cerita tu dah habis. Storytelling dia mesti macam draft dia, macam kita tengah cerita, dia tengah naik kan, tengah naik, tiba-tiba dah turun ni, dah nak habis lah, tiba-tiba kita naikkan balik. Inilah dipanggil storytelling yang power. Storytelling yang power, dia tak cerita dengan baik tau. Dia cerita dengan plot twist, dengan satu perkara yang macam mengejutkan. Macam kita tengok cerita drama. So bila kita buat story, dah cantik lah ni, dia dah nak habis, tiba-tiba vap, kita naik balik. Contohlah, kita dah cerita semua tiba-tiba kita gunakan perkataan tapi. Orang expect cerita tu dah habis, tapi kita sambung dengan cerita yang tak habis. Kita terkejutkan lagi, kita hookkan lagi. Sebab tu nama dia re-hook. Dan nombor 5 saya bagi kepada anda cara macam mana nak buat konten yang power dan berkesan. Garanti ayat dia dah rentak suara kita. Rentak suara ataupun kita sebut sebagai rentak skrip kita ni kena macam menulis muzik. Bukan seperti menulis ayat skrip biasa, ayat formal nak bagi ucapan dekat atas pentas, tetapi dia macam kita buat satu muzik. Ini yang mahal ni, yang ramai orang terlepas pandang, ataupun dia buat macam alah tak payah pun tak apa. Memang tak payah tak apa, tapi kalau kita nak hidupkan video kita, bukan sekadar letak background muzik, tetapi kita punya skrip ataupun rentak muzik, kita punya konten tu perlulah seperti rentak muzik. Dia macam ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. Dia macam satu rentak. Contoh kita tulis kat atas The Only One yang ada dekat Johor Bahru. Tapi yang ramai lagi belum tahu, antara paling sedap dekat sini. Macam dia ada panjang minit. Faham tak? So benda ni perlu explore lagi. Yang penting jangan tulis skrip skema perkataan ni, tapi buat skrip yang bermuzik, bernada suara ataupun muzik lah, macam lagu. Okey, itu yang kelima. Dan yang keenam, ni extra sikit, kita bagi suara kita perlu ada tone suara yang bercerita. Tone suara lah saya cakap. So tone suara ni bukan mudah lah kepada semua orang. Sebab ada orang suara tak apa-apa sedap, dia nyanyi tak apa-apa sedap, macam saya. So bila cakap tone suara ni, saya boleh cakap tone tu adalah talent. Sebab saya belajar broadcasting 3 tahun. Ada satu sem tu saya balon kita punya subjek radio production. Radio production 1 bulan dekat konti radio. Berkumpul semua budak-budak batch saya untuk apa? Untuk belajar buat event dan siarkan penyampaian radio tu, jemput orang, bagi ceramah ke dalam konti radio tu. Dan masa kat konti radio tu lah saya mendapat
kenal pasti kawan-kawan saya ni ada yang suara memang sedap. Ada suara dia memang lunak. Beralun tu bila dia bercakap tu, ui, macam memang crispy betul lah. Jadi ada orang suara dia besar, ada orang suara dia kecil, ada orang suara dia serak-serak basah. Jadi talent masing-masing dan kekuatan masing-masing. Cumanya kalau anda rasa anda tak ada talent yang berkaitan dengan tone suara ni, dia boleh jadi kekuatan juga apabila kita consistently keluarkan, showing up every single day suara kita. Maknanya kita bila kita buat konten tu, suara kita kan contohlah kita rasa tak sedap, tak tahulah orang dengar macam mana. Kita dengar suara kita macam ni. Tapi kita konsisten buat konten 10 konten, 20 konten every day, non-stop tau. Dan akhirnya suara tu akan ada orang suka. So benda ni perkara yang boleh belajar dan boleh dibuat oleh ramai orang kat luar sana untuk ada tone suara dalam storytelling. So inilah 6 point untuk anda buat konten viral yang sihat, iaitu storytelling.